Zaman sekarang ini, orang yang menjadi orang yang hebat, Papa bagi tahu, tak semestinya you ada sijil ataupun you ada degree you kaya. Tak semestinya you tak ada degree you tak boleh kaya. Kalau you ada education is bonus. Setiap orang itu berjaya bukan sebab segulung ijazah atau segulung sijil. Yang membezakan kita dengan orang lain, yang pertama sekali, kerajinan. Yang kedua sekali adalah siapa cepat merebut peluang. Orang yang hebat ini adalah orang yang cepat dan pantas merebut peluang. Bukan orang yang sentiasa, oh aku ada pelajaran, aku bagus. Sebab terlalu banyak orang yang beranggapan, aku ada degree, kau ada diploma, kau kelas bawahan. Papa ada 2 orang adik-beradik. Kak Yati ada pelajaran. Masuk universiti, pandai, memang banyak A dan Papa memang tak pandai sekolah. Sebenarnya, zaman dahulu, orang mengiktiraf orang yang hebat itu adalah orang yang ada pelajaran yang tinggi untuk dapat kerja yang bagus. Zaman sekarang ni, orang belajar adalah untuk mendapat ilmu. You tahu tak, International Demon Kiara 1 tahun 1 juta. Apa yang Papa nak ulas di sini, kalau anda tidak ada diberi kelebihan dengan Allah SWT ni, seorang yang pandai dalam pelajaran akademik, anda kena yakin diri usaha. Kalau betul lah jadi jutawan itu, jadi jutawan itu ada di universiti, tak ada pensyarah yang ingin menjadi pensyarah. Semua nak jadi jutawan. Universiti terbaik adalah pengalaman. Dalam universiti atau kolej itu adalah asas. Sebab dalam dunia perniagaan, dia takkan cerita semua. Tak mungkin satu perniagaan itu sama seperti yang dibukukan. Sebab apa Papa cakap macam tu? Ini apa yang Papa share, saya bukannya profesor. Papa hanyalah seorang budak tak pandai pelajaran tapi Papa ada kerajinan.